Guys, welcome back. Dunia ni pelik guys. Nampak? Okay, ni MG. Okay, anak MG. Saya dia lebih kurang dalam 4 inci plus. Tengok. Apa jadi dengan dia ni? Kita zoom sikit. Nampak? Dia tadi masa aku keluar ada lubang sikit je. Dia lompat. Habis nampak. Jatuh kat bawah. Ke lantai bawah ni. Kat lantai bawah ni. Tu tangkap dia masuk sana. Masuk sana tengok apa yang dah patah dah. Sirip bawah dah patah. So yang lain okey lagi. Nanti kita bersihkan badan dia sekejap lagi. Kita bersihkan badan sikit lah kan? Nampak kotor sangat tu. Harap dia boleh hidup. Harap dia rezeki lah hidup. Yang lain semua okey. Sirip bawah tu je patah. Kita cuci-cuci sekejap lagi. Okay. Dan kita lap balik lah dia. Wah, terlemas dekat lantai tadi. Jadi macam tu lah. Korang umur dia panjang. Tapi umur dia memang panjang lah guys. Tadi kebetulan aku keluar makan. Dan aku bersembah dia, tengok dia, apa ni kat lantai ni? Uish, ikan awana. Anak MG, koyak guys sisik dia. Sisik dia okey. Sirip bawah tu koyak guys. Nampak? Sebelum tak pernah pula melompat ni, melompat apa? Tu macam-macam kan. Rasanya umur dia panjang. Nampak? Foto dia. Anak MG 7 ciruk aku buat tajuk kali ni. Okay, kita pakai iPhone je. Tak pakai kamera sangat pun. Kita tak pakai GoPro. So kalau bunyi bising ke buka cantik video tu jangan marah lah. Sebab kita tak plan buat video sebenarnya. Dan dah ada dan kita buat lah konten. Tajuk kita konten anak MG 7 ciruk. Nampak? Jadi kita bersih badan sikit. Nampak dia boleh hidup tu berenang okey tu. Cuci sikit bagian dia punya ekor yang rosak tu. Kita bersih sikit lah. Nampak? Kotor tu badan dia. Kita tengok dia berenang macam stable lah. Tak ada masalah. Ini kita tak buka pump tu. Kita buka bubble je. Nampak? Ini okey saya okey. Itu gaduh. Dia tak gaduh dah. Dah asing kan. Jom tengok. Video ni tak dekat-dekat Kita apa? Kita nak cuci dia. Nampak? Sekejap pasal tangan ni. Okay. Aku tak ada cameraman. So macam ni lah jadinya. Sebab tak plan nak buat video. Kalau plan tak jadi macam ni kan. Okey, kita cuci dia. Nampak? Dah bersih lah. Kuat dia, sihat. Memang rezeki guys. Cuma yang patah ni okey, tu kayak kita buang lah. Yang patah ni kena buang lah. Sebab dia tak temu balik lah. So nanti dia akan recover balik lah. Nampak? So, dah elok lah. Yang kotor-kotor ni hilang lah. Nampak? Bersih lah. Ni anak MG ke. Pangai betul. Buat dia bersih lah. Baik dia. Umur dia panjang. Tengok dia kat dinding ni. Dah bersih lah. Tadi kan kotor dah bersih dah. Alhamdulillah guys. So sirip yang cabut koyak tu nanti dia akan recover balik. Cepat dia recover ni sebab dia budak ni. Dia tepi ni senang recover, tinggal belakang je. Kalau belakang ni rosak, habis lingkup. Kalau sini, yang bawah ni tak ada masalah sangat. So cepat recover. That mean dia cepat cantik lah. Tapi alhamdulillah guys. Sisik dia tak ada satu pun tercabut. Nampak? Sisik dia okey. Sisik dia okey. Cuma kan yang ni lah. Nampak yang ni. Ini nanti dia naik balik. Okey lah. Alhamdulillah guys. Dia siap okey. Tadi risau guys. Tengok kat bawah tadi. Kita tengok kat bawah tadi kan. Aku macam berserah lah. Macam mana? Kalau ada rezeki kita ada lah. Kalau tak ada rezeki kita memang tak ada. Okay, alhamdulillah. Lepas kita angkat balik tak laik. Nampak dia okey. So ni dia penat sikit lah. Kita pegang tadi kan. Jadi kalau kita tengok video sebelum ni dia pergi jalan okey je. So tak ada halang ni kot. InsyaAllah dia akan selamat. Right. Kita dah buang dah abu-abu yang ada dekat badan dia. Nampak? Tak ada sihat wasiat lah. Alright. Tak ada rezeki kita lah.
Nampak? So dia berenang elok tu okey tu. Cuma dia penat lah kita pegang dia. Jadi masa kita ambil video kita tak pegang tadi, dia elok je. Dia tak macam penat kan. So nampak. Okay, kita buat konten ni anak MG 7 teruk. Okay, guys, so yang belum follow kita punya YouTube tu kasih follow. Yang belum subscribe kasih subscribe guys. Yang belum like kasih like, and share. Kalau bising tu sorry guys, kita tak boleh buat video, kita tak pakai mic pun. Kat area aku ni ada bengkel semua yang bunyi untuk pinggan nasi semua adalah. Alright guys, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita layan sekejap. Tengok dia. Tengok dia. Selamat lah. Dia punya serut tak jatuh. Tak ada masalah. Cuma yang ada masalah tu lah. Dia punya tu dia. Dia punya bagian ekor datang. Okay. So itu kita siut yang tepi. Okay. Baik guys, jangan lupa ikut YouTube tu selalu. Yang belum like, share lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So harap dia membesar lah. Yang saya ni 44 lagi tu.